Okey, baik kamu semua, ini dia lampu padu sudah sampai. Okey, yang ini jenama daripada BY. Okey, BY model T1 Pro. Ini dia geng, body alloy aluminium. Okey, ada warna hijau macam dalam video ni dan juga warna hitam. Okey, tu dia, dapat sekali kabel, dapat sekali dia punya tali lah macam biasa. Alright, lampu ni kategori lampu throw light. Okey, dia punya bateri 5000 mAh, 5 ke 7 jam boleh tahan. Okey, dia punya jarak suluhan boleh pergi 600 meter. Tu dia geng, memang padu ni. Alright, yang ni jenama BY model T1 Pro. Alright, so macam biasa, jom kita pergi test, tengok padu tak padu. Kalau berminat macam biasa geng, tekan beg kuning. Tu dia geng, memang padu lampu ni. Okey, okey, jom kita pergi on. Let's go. BY T1 Pro, mantap geng. Okey, dia punya lumens 2300 lumens. Tu dia. Alright, okey, let's go. Okey, jom kita tengok padu ke tak padu BY T1 Pro. Let's go. Okey, tu dia geng, mod pertama, mod kedua, mod ketiga. Okey, 1 2 3 strobe light. Nampak tu? Okey, padu tak padu. Kita terus ke mod turbo, tekan 2 kali, 1 2. Lama geng, nampak tu? Memang lain macam. Okey, dia punya jarak suluhan dia boleh mencecah 600 meter. Tu dia geng, memang padu lampu ni. Nampak satu kawasan ni terang benderang. Okey, boleh tengok tu. Tu gunung tu, boleh sampai, tak ada masalah. Okey, ini dia T1 Pro. Okey, brand daripada BY. Okey, memang padu geng, serius padu, tak bohong. Jom kita jalan-jalan. Okey, kita tutup dulu, kita off dulu. Okey, kita terus ke turbo mode dia, 1 2. Tu dia, ini turbo mode dia. So macam biasa, kalau berminat tekan beg kuning terus. Okey, memang terang gila, nampak? Satu kawasan ni terang benderang. Okey, bukan nak bohong. Tu hujung tu pun boleh sampai juga. BY T1 Pro memang mantap geng. Dia punya cahaya lain macam geng, nampak tu. Okey, so jangan tunggu lama-lama. Alright, nak kualiti sila jangan tanya harga. Kalau nak yang murah jangan tanya tentang kualiti. Okey, faham ya apa saya cakap? Tekan beg kuning terus, BY T1 Pro, mantap geng. Saya gerak dulu, saya ciao dulu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.